Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis yang berusaha guru besar, guru-guru serta rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberikan peluang untuk menyampaikan syarahan bersempena dengan perasmian Minggu Keselamatan Jalan Raya Malaysia. Tajuk syarahan saya ialah Keselamatan di Jalan Raya Tanggungjawab Bersama. Hadirin yang dihormati sekalian, tahap keselamatan di jalan raya pada masa ini amat membimbangkan. Banyak kemalangan berlaku kerana pejalan kaki mengambil langkah yang mudah untuk melintas jalan tanpa menggunakan jejantas. Seterusnya, pejalan kaki tidak menggunakan lintasan pejalan kaki ketika melintas jalan. Keadaan ini boleh membahayakan nyawa pejalan kaki. Pejalan kaki perlu mematuhi lampu isyarat pejalan kaki semasa melintas jalan. Pastikan lampu isyarat pejalan kaki berwarna hijau semasa melintas jalan. Kemalangan dapat dielakkan sekiranya pejalan kaki mematuhi peraturan jalan raya. Pejalan kaki juga harus berjalan menghadap arah lalu lintas. Cara ini lebih selamat kerana pejalan kaki dapat melihat kenderaan yang sedang bergerak di hadapan mereka berbanding dengan berjalan membelakangi arah kenderaan bergerak. Hadirin yang dihormati sekalian, akhir sekali, saya berharap semua pihak yang terlibat seperti polis dan Jabatan Pengangkutan Jalan dapat menjalankan tugas dengan cekapnya. Ini bertujuan untuk memastikan pengguna jalan raya tidak melanggar peraturan dalam usaha mengurangkan kes kemalangan di jalan raya. Kesimpulannya, pengguna jalan raya dan pihak berkuasa mempunyai peranan masing-masing untuk menangani isu keselamatan jalan raya. Sebelum mengakhiri syarahan saya pada hari ini, saya menyeru semua pihak agar bekerjasama untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing. Sekian, terima kasih.